Matematik tahun 1 muka surat 104. Jadi kita kena tolakkan soalan A, 45 tolak 18 sama dengan 27. Jadi kenapa dia pangkah? Sebab 5 tolak 8 tak boleh, betul tak? Jadi ianya pinjam sebelah, dia pinjam 1 je. Jadi 4 ni dia potong, tinggal lagi 3. Jadi 1 ni akan ke kanan. Jadi 10 tambah 5 menjadi 15. So sebab itulah 15 tolak 8 sama dengan 7. 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, soalan B. 71 tolak 43. Jadi kita kena tolak bahagian kanan dahulu. 1 tolak 3 tak boleh, betul tak? Jadi kita kena pinjam sebelah. Jadi kita potong. 7 akan menjadi 3. Dan 1 akan ke kanan. Akan menjadi 11. 10 tambah 1, 11. Jadi 11 tolak 3, kita akan dapat 8. 6 tolak 4, kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah 28. Soalan C. 64 tolak 39. Jadi kita akan tolak sebelah kanan dahulu. 4 tolak 9 tak boleh, betul tak? Jadi ianya pinjam 1 daripada yang sebelah kiri ni. Jadi kita potong 6. Dan tinggal lagi 5. Jadi 1 ni akan ke kanan, diberikan kepada 4. Jadi 14. 14 tolak 9, kita akan dapat 5. 5 tolak 3, kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah 25. Soalan D. 50 tolak 21. Jadi kita akan tolak sebelah kanan dahulu. 0 tolak 1 tak boleh. Jadi 0 ni kita pinjam sebelah kiri. 5 ni, 5 dia ada 5. Jadi kita pinjam 1 je. Jadi 5 ni tinggal lagi 4. 1 akan diberi kepada 0. Jadi 10. Jadi 10 tolak 1 kita akan dapat 9. 4 tolak 2 kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah 29. Soalan E. 92 tolak 54. 2 tolak 4 tak boleh. Jadi kita kena pinjam sebelah 9. Kita ambil 1 je daripada 9 tu. Jadi tinggal lagi 8. Dan 1 ni akan diberi kepada 2. Menjadi 12. Jadi 12 tolak 4, kita akan dapat 8. 8 tolak 5, kita akan dapat 3. Jadi jawapannya 38. Soalan F. 83 tolak 17. Jadi kita akan tolak yang kanan dahulu. 3 tolak 7 tak boleh, betul tak? Jadi 3 ni kena pinjam 1 daripada 8. Jadi 8 ni akan tinggal lagi 7. Jadi 1 akan diberikan kepada 3. Menjadi 13. Jadi 13 tolak 7, kita akan dapat 6. 7 tolak 1, kita akan dapat 6. Jadi jawapannya adalah 66. Soalan G. 42 tolak berapa sama dengan 24. Jadi yang ni kita kena tolakkan untuk dapatkan nilai yang ni. Okey. Jadi kita perlu tahu berapa nilainya. Jadi dekat sini adalah 4, dekat sini adalah 2. Jadi berapa akan dapat nilai 4 jika kita tolak dengan nilai yang ini. Jadi jika 2, jadi kita boleh delete kan, ataupun kita boleh pangkaskan yang 4 ni dulu. 4 akan tinggal 1. 4 akan tinggal 3.
Jadi akan pindahkan ke kanan. 1 menjadi 12. 12 dekat sini. Jadi 12 tolak 4 sama dengan 8. Betul tak? 12 ni tolak dengan 4 yang ni akan dapat nilai yang ini. Jadi anda tolakkan 12 tolak 4 sama dengan 8. Jadi kita letak 8. Jadi untuk kita nak cek semula, kita boleh tolakkan 12 tolak 8 sama dengan 4. Soalan H, 31 tolak berapa akan dapat 15. Okey, ni seperti yang tadi juga. Kita kena tolakkan berapa tolak berapa akan dapat nilai yang ni. Okey. Jadi first kita kena buat yang macam ni dulu. Kat sini kita boleh nampak yang ni nilai kecil, yang ni nilai besar, betul tak? Jadi nilai kecil di atas ni kena pinjam sebelah. Dia pinjam 1 je. Jadi 3 ni akan menjadi 2. Jadi 1 ni akan ke kanan. Jadi 11. Okey. Jadi dah jadi nilai yang besar, betul tak? Jadi 11 tolak 5 kita akan dapat nilai yang ini. 11 tolak 5 sama dengan 6. Jadi jawapannya 6. Jadi untuk kita nak cek betul tak jawapannya, kita boleh tolak secara terus, iaitu 11 tolak 6 kita akan dapat 5. 2 tolak 1 kita akan dapat 1 untuk kita nak cek jawapan. Okey, itu adalah jawapannya, iaitu 6. Soalan I, 68 tolak berapa sama dengan 19. Jadi ini ada cara yang seperti tadi juga. Yang atas ni kita boleh tengok, yang ni nilainya kecil, yang ni nilainya besar. Okey, disebabkan yang ni nilai kecil, jadi ianya kena pinjam sebelah 1. Dia pinjam 6. 1 je dia nak pinjam. Jadi 6 ni akan tinggal lagi 5. 1 akan diberikan kepada 8 menjadi 18. Jadi 18 ni lebih besar daripada 9. Betul tak? Jadi kita boleh tolakkan. Jadi 18 tolak 9 kita akan dapat nilai yang dalam kotak ni. 18 tolak 9 sama dengan 9. Jadi jawapannya adalah 9. Jadi untuk kita nak cek jawapan, kita boleh tolak secara terus. 18 tolak 9 akan dapat 9. 5 tolak 4 kita akan dapat 1. Jadi ini adalah jawapannya. Soalan J, berapa tolak 34 sama dengan 17. Jadi yang ni sedikit lain daripada yang atas tadi. Jadi kita kena fikir berapa tolak nilai ni akan dapat 7. Jadi dekat sini kita boleh tengok yang ni kecil, yang ni besar, betul tak? Dan mungkin yang atas ni lebih dikatakan lebih kecil lah. Okay, so berapa dapat berapa untuk kita nak dapat nilai atas ni. Jadi yang ni kita kena kira satu persatu supaya kita tak ada kesilapan. Dan setelah saya kira, kita akan dapat 1. Di mana apabila kita dapat nilai yang kecil ni, kita pinjam sebelah. Yang ni 5 ni akan tinggal 4. Dan 1 ni akan diberikan kepada 1, akan menjadi 11. Jadi apabila 11 tolak 4, kita akan dapat 7. 4 tolak 3, kita akan dapat 1. Jadi kalau yang ni anda kena try satu persatu, letak nilai berapa, tambah dengan 1 sebelah kiri ni akan dapat nilai yang ini. So saya harap anda boleh fahamkan. Okey, soalan K, berapa tolak 36 sama dengan 36. Jadi yang ni seperti soalan yang tadi juga, kita kena buat satu persatu. Okey, di mana nilai ni disebabkan mungkin lebih kecil atau sama, kita kena pinjam sebelah. Okey, jadi 7 ni akan menjadi
6, satu ni akan diberikan kepada 2. Jadi 12. Kenapa saya letak 2 dekat sini? Sebab saya cuba satu persatu. Mula-mula saya letak 1, lepas tu saya letak 2. Okey, lepas saya letak 2 tu, terus dapat jawapannya. So, kita kena cuba satu persatu. Mungkin anda boleh letak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kita kena cuba dulu satu persatu untuk dapatkan nilai. Jadi, yang ni perlu berfikir sedikit. Okey, soalan yang ni perlu berfikir sedikit supaya kita lebih mahir untuk tolak. Jadi, 12 tolak 6 sama dengan 6. 6 tolak 3, kita akan dapat 3. Jadi, ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 104.